buah apa yang bagus untuk diet dan buah apa yang tak bagus untuk diet. Buah yang pertama, tembikar. Bagus sebab buat kenyang lebih lama, ada H2O yang tinggi dan bagus juga untuk otot tau. Betik, fiber banyak. Bagus untuk diet, buat kita kenyang lebih lama. Mangga. Walaupun manis, gula dia tinggi. Tapi lepas bersukan kalau makan ni, rasa bertenaga je. Buah naga ni paling best. Dia lah rendah kalori, H2O tinggi. Lepas tu tahan lama tau. Dan dia susah nak basi kalau kita tak potong dia. Ini lembut-lembut ni makan dengan oats buat sarapan pagi ni memang best. Yang siapa yang betul-betul nak kuruskan badan tu, ini pun best juga apple ni. Sebab fiber tinggi dan mengenyangkan, kalori sangat-sangat rendah. Makan buah ni kalau nak kuruskan badan memang best gila. Pisang pun best juga. Saya sebelum berlari lebih 10 km, saya akan makan pisang dulu. Sebab dia boleh bantu saya untuk elakkan cramp. Dan saya rasa dia bertenaga lepas makan pisang ni. Memang bagus makan pisang ni kalau anda suka bersukan. Dan kalau anda tahu, buah-buahan semua bagus untuk diet. Tak ada buah yang boleh buatkan kita gemuk. Tapi ada buah-buahan yang orang gemuk tak boleh nak makan banyak sangat. Itu je. Saya tak pernah jumpa lagi orang gemuk sebab makan buah. Makan je buah, cuma jangan banyak sangat. Walaupun dia ada gula, tapi fructose dia buat kita kenyang. So lagi bagus. Dan bertenaga tau. Dan follow saya kalau anda ada lebih banyak tips apa makanan yang anda boleh makan untuk diet yang boleh bantu anda kuruskan badan dengan lebih mudah.